6 kedai musnah dijilat api dalam kejadian kebakaran di Jalan Besar Tanjung Karang, Selangor malam tadi. Nahas yang berlaku itu menyebabkan kira-kira 90% bangunan kedai setingkat berkenaan musnah. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 11.27 malam. Sesudah itu, seramai 16 anggota termasuk pegawai dari 4 balai bomba dan penyelamat BBP dikejarkan ke lokasi bagi menjalankan operasi pemadaman. Katanya operasi itu melibatkan anggota dari BBP Tanjung Karang, Kuala Selangor, Sekincan dan Kelang Utara dengan bantuan 5 jentera termasuk unit perkhidmatan perubatan kecemasan EMRS. Premis yang terbakar membabitkan masing-masing 2 kedai ubat dan kedai alat telekomunikasi selain sebuah kedai emas serta sebuah pasar mini. Kebakaran dapat dikawal pada jam 3.54 pagi dan tiada mangsa dilaporkan selain punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan.